Macam mana kalau misal kata kita nak double park? Okay, kita ada, mungkin kadang-kadang kita tinggal di kawasan apartment macam flat. Macam rumah saya dulu, saya pernah tinggal rumah flat dan memang tak cukup parking. So satu rumah ada 2-3 kereta, so dia terpaksa double park. Maknanya kita halang kereta orang. So and then orang biasa akan tolak kereta kita. Tapi kalau kita masukkan gear P, memang tak boleh tolak lah. Okay, so biasanya orang akan tinggalkan gear N. Okay, so apa yang biasanya orang buat, kalau kereta auto ni dia ada button untuk shift lah, untuk boleh tarik ke gear N. Tapi kalau produk Activa ni, dia tak ada button shift tu macam Alza dan Myvi. Dia tak ada button tu, tapi cara dia lain. Cara dia menggunakan kunci. Dia ada satu lubang di sebelah gear knob tu, dan baru kita boleh masukkan ke gear N dan kita boleh kunci kereta tu, boleh lock. Okay, so berbeza dengan yang video saya sebelum ni. Okay, macam mana nak buat dia, saya akan tunjukkan. Okay, mula-mula kita kena keluarkan kunci fizikal ataupun kunci manual dalam remote control tu. Okay, tolak ke kanan atau kiri tu, dan keluarkan kunci tu, dan cocok pada lubang tu, lubang yang ada di sebelah gear knob. Okay, bila kita dah cocok, and then at the same time kita tekan button di bawah gear knob tu. Okay, dan tarik 2 kali lah, maknanya R dan kemudian N. So 1, 2. Okay, so dia akan stay, dia akan boleh bergerak. Okay, so masa ni enjin dah mati dah ni, so kita dah boleh boleh ni lah, lock. Okay, so kemudian kita simpan balik lah kunci tu. Okay, so okay, itu je. So sebenarnya kunci fizikal ada dekat belakang remote control. Okay, selepas kita buat proses tu, kita sebenarnya masih boleh tolak ke P semula dengan tekan button di bawah gear knob dan tolak ke depan. Tapi selepas tu tak boleh lagi nak tarik ke N. Okay, kita masih perlukan balik semula kunci tu. Kalau kita dah tolak, maknanya kita kena gunakan lagi kunci lah. Keluarkan balik semula, and then cocok lah. Okay, so ni adalah proses yang sama. Saya nak tunjukkan lagi sekali lah. 1, 2. Okay, pergi ke N. Jangan masuk D pula. Kita boleh start engine, saya rasa pada N dengan P saja. Start engine dekat N memang boleh. Saya dah try. Kemudian kalau kita buka pintu, tak ada notification suruh shift ke gear P. Okay, sebab kita dah gunakan proses tadi lah, tekan dengan kunci tadi kan. So kita cuba try untuk lock dia pula. Selain tu bunyi buzzer pun tak ada bila kita tutup. Kalau gear N, kalau kita tak guna proses tadi, so dia akan bunyi ting 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 ting, mana kita tak boleh nak lock kalau ada bunyi tu. So sekarang boleh lock. Baik, itu saja dari saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe.